Video ni saya buat ringkas dan padat sebab semua orang dah tahu dah ni kereta apa. Tapi dalam ramai-ramai yang semua tu ada juga yang tahu. Tanya, Type R ni ada auto tak? Tak ada bang. Type R semua manual. Okay. Dekat depan ni tahun 2025. Mileage baru 4,000 lebih saja. Harga 259. Right. Ni bahagian tepi. Grade tinggi kereta ni. Grade tinggi, bukan grade main-main. Right. Condition memang cun lah. Kalau mana grade tinggi ni condition biasa kita jual bang FF5 ni. Orang tak tengok pun. Tak datang tengok kereta pun. Memang tengok grade je. Dan biasa kita ambil FF5 biasanya yang standard saja. Sebab biasanya player FF5 ni memang diorang ada taste untuk make up sendiri. Jarang lah suka beli yang dah siap. Tapi ada. Tapi kebanyakannya memang kita ambil yang stok sahaja. Supaya orang Malaysia ni kan kreatif. Masing-masing ada gaya, style untuk make up masing-masing. Kapet ada. Kita bagi kapet baru, original. Right. Ni bahagian depan. Ni kapet tandas ni abaikan. Kita bagi kapet original Type R nanti. Alright. Bahagian dalaman steering pun dalam keadaan yang baik, kemas. Yelah, kereta tahun 25 kot. Dia punya baldu dia memang cantik lagi, lembut lagi. Feeling dia memang sedap lagi. Okay, mileage baru 4250. Belum tukar minyak hitam lagi. Ni bahagian ini yang biasa orang belanja tu. Dah tak payah dah meter banyak-banyak. Semua dekat sini. Okay. Bahagian tengah kompartmen biasalah. Alright, 6 speed. Ini adalah report dia. Ini report dia 6 AA bang. Ni dekat mileage, dekat auction 4228. Sekarang 4250. Biasa, memang biasa macam tu. Okay. Macam biasa, siapa yang berminat boleh roger saya. Lokasi kita di Glamoury Shah Alam. Jauh pun kita boleh uruskan, tak ada masalah. Okay. Yang penting kereta barang nyata bang. Harga 259. Barang memang betul, tak ada hengki-pengki. Okay. Apa-apa roger, bye. Assalamualaikum.